Assalamualaikum semua. Hari ini kumpulan saya akan membuat video tentang adab sebelum makan, semasa makan dan selepas makan. Oke, nama saya Nurul Izzatul Adawiyah binti Andrianto. Nama saya Nur Ain Humairah binti Ma'ir Zaidi. Nama saya Nurul Alis Amnani binti Mio Hamdan. Kami daripada kelas PKKKB. Assalamualaikum semua. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Bunyi apa tuh? Saya lapar lah. Jom kita pergi makan dulu nak? Jom. Wow, Banyaknya makanan. sedapnya. Nyam nyam nyam. Tunggu dulu. Kita mesti belajar adab sebelum makan supaya Allah sayang kita. Adab sebelum makan. Betul. Sebelum makan pun kita ada adab. Apa dia cikgu? Okey. Adab yang pertama, kita mesti cuci tangan bersih-bersih menggunakan sabun. Cuci tangan. Semua tahu cara cuci tangan dengan betul? Tak tahu. Tak tahu. Jom cikgu tunjukkan cara cuci tangan dengan betul. Cikgu, dah boleh makan ke? Belum lagi. Kita mesti baca doa sebelum makan. Semua tahu doa sebelum makan? Tak tahu ya. Jom cikgu ajar cara baca doa sebelum makan. Semua tanda tangannya. Siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Itu ialah doa sebelum makan. Oh, macam tu ke baca doa makan cikgu? Betul. Oh, saya baru tahu. Kawan-kawan dah tahu kan? Okey, bagus. Dah boleh makan. Ya. Adab sebelum makan yang seterusnya ialah kita mesti duduk dengan sopan. Kena duduk dengan sopan ke baru boleh makan? Sebab kita sedang menghadap rezeki daripada Allah. Oh, kalau kita duduk macam ni ke? Sandar ke boleh ke? Tak boleh. Kita tak boleh bersandar. Kita mesti duduk dengan sopan. Tegak pun boleh. Tegak, okey. Duduk tegak ya semua. Selepas itu, kita perlu ambil makanan yang dekat dengan kita. Salah. Itu salah. Sebab nak makan. Yang tu nampak sedap. Yang ni tak sedap lagi. Kita ambil makanan yang berdekatan dengan kita. Contohnya, jangan mencela makanan orang lain. Nani? Sedap ke? Saya tak suka yang tu sebab yang tu tak sedap. Sedap lah. Saya suka yang ni. Sebab dia banyak vitamin. Saya tak suka. Kalau mama saya bagi, saya buang letak tepi sebab saya tak suka. Adab yang seterusnya, tidak boleh mencela makanan. Kenapa? Betul lah tak sedap. Bukan cecera pun. Itu perbuatan yang salah.
dan tidak boleh dilakukan oleh kawan-kawan semua. Kawan-kawan kan kanak-kanak? Kawan-kawan. Ingat tu kawan-kawan, jangan cela makanan. Allah tak suka orang cela-cela makanan tau. Kita kena bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kerana itu adalah rezeki. Betul. Kan? Daripada apa yang cikgu ajarkan sebentar tadi, boleh bacakan cikgu doa sebelum makan? Tak dengar pun. Jom baca dengan cikgu sekali lagi. Semua tanda tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Jangan lupa amalkan ya. Okey, soalan yang kedua. Hai, cikgu nak tanya ni. Ini betul atau ini betul? Semua rasanya yang ini ataupun yang ini yang betul. Yang ini betul ke? Yakin ke semuanya? Jawapannya salah. Yang betul ialah yang ini. Kenapa cikgu kata yang ini betul? Kerana kita mesti ambil makanan yang berdekatan dengan kita. Bukan. Itu salah. Semua nampak apa yang pelik dengan cikgu? Cara cikgu duduk. Betulkah duduk macam ni waktu sebelum makan? Macam ni? Salah? Oh, tahu. Saya tahu. Kita mesti berdiri kah sebelum makan? Apa? Salah juga? Kalau duduk macam ni, bolehkah? Tak boleh juga. Betul. Yang boleh duduk bersila atau duduk bersipu. Kalau kita duduk atas kerusi, turunkan kedua-dua kaki dan begini. Tadi kawan-kawan sudah belajar tentang adab sebelum makan dengan Cikgu Iza. Jadi sekarang kita akan belajar tentang adab semasa makan dengan Cikgu Humaira. Kawan-kawan tahu tak adab semasa makan tu apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu? Okey, mari sini cikgu terangkan. Okey? Kawan-kawan, kita semasa makan kita perlu menggunakan tangan kanan. Ikut sunnah Nabi, ikut ajaran Islam, kita perlu menggunakan tangan kanan. Kenapa kita kena guna tangan kanan bukan tangan kiri? Kerana tangan kiri kotor. Sebab kita gunakan tangan kiri untuk cuci berak. Kita dah cuci berak, kita nak pakai lagi ke tangan kiri? Tidak. Kawan-kawan nak pakai lagi tangan kiri? Tak nak kan? Jadi kita perlu menggunakan tangan kanan semasa makan. Barulah bersih. Kan? Cikgu, tangan kanan tu yang ini kah ataupun yang ini? Tangan kanan yang belah sini yang cikgu pakai jam ni. Yang ni. Mana tangan kanan kawan-kawan? Cuba angkat tangan kanan kawan-kawan. Tak nampak pun. Cuba lambai-lambai sikit. Mana? Okey, cikgu dah nampak kawan-kawan punya tangan kanan. Good job. Kawan-kawan, betul ke apa cikgu-cikgu buat ni?
Apa lagi yang salah, cikgu? Kawan-kawan rasa apa yang salah dengan perbuatan cikgu-cikgu tadi? Apa cikgu tak dengar? Makan sambil bercakap. Betul. Cikgu-cikgu makan sambil bercakap. Boleh ke kita makan sambil bercakap? Tidak boleh. Lancar, kita tak boleh bercakap sambil makan. Nanti apa yang kita makan tu bersepak. Kan susah kita nak kemas balik. Kita tak nak tempat makan kita bersepak. Kan? Betul tak kawan-kawan? Betul. Nak yang ni lah. Nak yang ni je tak? Yang ni. Kita kalau nak makan, kita kena bersederhana. Kita kena ingat orang belakang. Faham? Ingat orang belakang tu macam mana, cikgu? Tak ada pun orang dekat belakang. Ingat orang belakang tu maksudnya ingat orang lain. Kalau kita dah makan, kalau mama ayah kita tak makan lagi, kesianlah kalau macam tu kan. Kalau kita ambil banyak, lepas tu kita tak habis pun. Itu nama dia membazir. Kita boleh ke membazir kawan-kawan? Tak dengar lah. Boleh? Kita tak boleh membazir. Nanti perangai kita sama dengan syaitan. Membazir tu kan amalan syaitan. Tak nak macam tu kan? Lepas ni kita makan, kena ingat orang belakang. Kena ingat mama kita, ayah kita, adik kita. Okey kawan-kawan? Okey. Anis, saya nak yang itu. Mana boleh? Saya dapat dulu. Saya nak. Tak boleh. Ini Kawan-kawan, saya punya. boleh ke kita berebut dengan kawan lain? Apa dia? Boleh? Tak boleh lah kita bergaduh dengan kawan-kawan. Kita adab semasa makan, kita kena kongsi makanan dengan kawan-kawan. Kerana apa yang kita dapat tu semua rezeki daripada Allah. Apa yang kita makan ada rezeki kawan kita juga. Kita kena kongsi makanan dengan kawan-kawan kan? Betul tak? Betul. Nah, ambillah sikit. Terima kasih. Okey. Benda tu bagus tak kawan-kawan? Bagus. Good job. Kawan-kawan faham tak apa yang Cikgu Humairah bagi tahu tadi? Tak faham? Faham. Bagus. Okey, sekarang ni Cikgu nak bagi soalan dekat kawan-kawan semua. Kawan-kawan semua nak jawab tak? Jom jawab. Jom. Kawan-kawan, cuba kawan-kawan tengok gambar sebelah sini dengan gambar sebelah sini. Kawan-kawan rasakan yang mana adab semasa makan yang betul? Yang ni? Betul? Ke yang ni? Yang mana satu betul? Yang ni atau yang ni? Yang ni jawapan dia betul. Kenapa yang ni betul? Kenapa kita tak boleh makan gelojo-gelojo? Nanti kita sakit. Sebab kita cepat sangat nak makan. Terburu-buru sangat. Nanti kita dah sakit kat sini. Kawan-kawan nak sakit? Tak nak kan? Kalau tak nak, jangan kita buru-buru. Okey? Good job. Kawan-kawan, saya nak tanya. Kawan-kawan tahu tak mana tangan kanan, mana tangan kiri? Mana tangan kanan saya? Yang ni ke? Yang ni? Yang ni? Betul? Salah. Yang ni tangan kanan. Kenapa kena makan tangan kanan? Tak dengar. Kenapa yang kita kena makan tangan kanan?
Ya, betul. Sebab tangan kanan lah tangan yang bersih. Kalau tangan kiri tadi tangan apa? Tangan yang bersih. Alamak. Tangan kiri tadi tangan yang kotor. Tangan kita apa? Kita cuci berak kita. Kotor, tak nak. Nanti kita kena makan tangan kanan. Pandai, good job. Kawan-kawan rasakan video yang ini betul ke video yang ini betul? Kawan-kawan rasa yang mana yang betul? Kita fikir sama-sama nak? Yang ni ke yang ni? Cikgu rasakan yang ni yang betul. Sebab dia makan sambil bercakap. Betul ke kawan-kawan? Kita kena makan sambil bercakap. Apa betul? Cikgu betul ke? Salah Yang ni yang betul. Ini dia makan elok-elok. Pandai. Yang ini yang betul. Kita tak boleh makan sambil bercakap. Kalau kita bercakap, nanti bersepah. Habis nasi tu terkeluar. Kalau minum sup, habis sup tu tertumpah. Tak nak macam tu. Tak nak. Okey. Disebabkan kawan-kawan bagus dan kawan-kawan betul, sekarang ni cikgu nak bagi 1 bintang untuk semua kawan-kawan yang betul. G-O-O-D-J-O-B. Good job, good job, good job. Okey, lepas ni kita nak belajar apa pula dengan cikgu yang lain? Kawan-kawan tahu? Apa tahu? Kita nak belajar apa tu? Jom kita belajar. Next. Kawan-kawan, kita dah ke tajuk yang seterusnya, iaitu apa Cikgu Anis? Kita nak belajar adab selepas makan. Saya ingatkan ada sebelum dengan semasa je. Tak betul. Kita ada adab sebelum, semasa dan selepas makan. Banyaknya Saya ingatkan habis makan, habiskah? Tak betul. Jadi, apa yang kita kena buat selepas makan? Bunyi apa tu? Elok ke macam tu? Kan kalau kenyang, dah lah. Ucaplah Alhamdulillah. Selepas makan, kita kenalah bersyukur. Sebab apa? Allah dah bagi kita rezeki. Ucapkan Alhamdulillah, tanda syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus. Okey, sekarang ini kita nak buat apa lagi? Lepas Alhamdulillah, jom kita keluar terus. Jom. Tak boleh. Kita kena baca doa selepas makan. Alamak, saya tak tahulah ada doa selepas makan. Saya ingatkan ada doa sebelum makan je. Tidak. Doa selepas makan pun ada. Kawan-kawan tahu tak doa selepas makan? Apa? Tak dengar pun. Tak tahu? Jom kita baca sama-sama dengan cikgu. Semua tanda tangan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Barulah berkat apa yang kita makan tadi. Jom kita kena habis baca doa, kita cakap Alhamdulillah. Jom kita keluar main. Jom. Nak pergi mana ni? Kemaslah dulu meja. Tapi siapa yang akan kemas kalau bukan kita? Mama dengan ayah lah, kan Mama dengan ayah ada. Baik ke buat macam tu? Sebab kita yang makan, bukan orang lain. Lebih baik kita tolong kemas sekali.
Saya tahu. Barulah kita dapat pahala. Selain dapat pahala, kita juga dapat menjaga kebersihan tempat makan kita. Oh, saya tahu. Kan kebersihan separuh daripada Iman. Saya tahu juga. Barulah tadi syaitan. Betul. Nanti kalau ada sisa makanan atas meja, syaitan yang makan makanan kita. Takutlah. Tak maulah syaitan. tak mau. Sisa-sisa makanan tu kita nak letak kat mana? Letak dalam sinki juga. Letak je dekat situ lepas kumpul. Boleh ke macam tu kawan-kawan? Kita kena buang sampah di tempat yang betul dan tertutup supaya syaitan tidak dapat makan makanan kita. Bau busuk pun tak keluar. Betul. Kalau ada bau busuk, lalat pun banyak dalam rumah kita. Kotornya. Saya tak suka lalat. Sebab dia besar hitam. Busuk juga. Betul? Dah siap makan, barulah kita boleh pergi main. Jom, kita jom. Sekarang jom jawab soalan dengan cikgu. Boleh tak kawan-kawan baca semula doa selepas makan? Apa? Tak ingat? Jom kita baca sama-sama nak? Jom! Semua tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin. Kenapa kita kena baca doa selepas makan? Kerana itu tanda kita bersyukur terhadap rezeki yang Allah beri. Soalan kedua. Kawan-kawan semua rasa mana satu yang betul? Yang ini ke yang ini? Gambar yang ini bersepah. Yang ini pula gambar dia bersih. Awak semua rasa yang ini ke yang ini? Lepas makan kita kena biarkan tempat makan bersepah ke bersih? Yang ini? Betul? Salah, bukan yang ini. Yang ini. Selepas makan, kita kenalah bersihkan tempat makan supaya kita dapat menjaga kebersihan tempat makan. Kenyanglah lepas makan. Kita nak ucap apa kawan-kawan? Ucapkanlah Alhamdulillah. Cuba tengok orang dekat luar sana yang tak ada rumah, tak ada makanan. Hidup diorang susah. Diorang langsung tak ada makanan untuk dimakan. Sekurang-kurangnya kita masih ada lagi rezeki untuk kita makan. Jadi ucapkanlah Alhamdulillah. Kawan-kawan, dekat mana kita nak buang sisa makanan dengan betul? Dekat sinki atau dekat tong sampah bertutup? Pilih. Dekat sinki ke dekat tong sampah bertutup? Dekat sinki? Betul ke ni? Betul? Salah, Ted. Kalau kita buang sisa makanan dekat sinki, nanti akan ada bau yang busuk. Busuknya. Di rumah kawan-kawan semua busuk. Ada banyak lalat
Nak ke? Tak nak kan? Jadi, kita kenalah buang sisa makanan dalam tong sampah yang bertutup supaya bau dan serangga seperti lalat tak ada dalam rumah kita. Okey. Jom kita teruskan sesi pembelajaran kita seterusnya. Jadi, tadi dah belajar dengan Cikgu Anis. Sekarang, jom kita nyanyi sama-sama nak? Jom! Tapi kita nak nyanyi lagu apa Jom kita nyanyi lagu tentang adab sebelum, semasa dan selepas makan. Oh, bestnya ada lagu. Nanti barulah saya tahu kalau nak makan, sebelum makan saya nak kena buat apa, semasa makan saya nak buat apa, dan selepas makan saya nak buat apa. Betul tak kawan-kawan? Betul. Okey, jom. 1, 2, 3. Basuh tangan sebelum makan, baca doa jangan lupakan, tangan kanan kita gunakan, makan sopan gembira semua. Alhamdulillah bila kenyang, Allah sayang anak yang tenang. Makan jangan terburu-buru, kunyah perlahan jangan keliru, jangan bercakap bila mengunyah, nanti tersedak bahaya sudah. Alhamdulillah bila kenyang, Allah sayang anak yang tenang. Kawan minta makanan, kita kongsi dengan senang. Rezeki Allah kita bagi, semua gembira hati berseri. Alhamdulillah bila kenyang, Allah sayang anak yang tenang. Selesai makanlah tangan, kemas meja cantik pandangan, jaga kebersihan setiap masa, anak soleh disayang semua. Alhamdulillah bila kenyang, Allah sayang anak yang tenang. Yeay! Sekian. Kawan-kawan, kita dah belajar tadi tentang adab makan. Sekarang, cikgu nak tanya semula. Apa adab sebelum makan? Kawan-kawan, ingat tak tadi cikgu ajar? Ingat tak? Adab yang pertama adalah kita kenalah cuci tangan sebelum makan. Dan jangan lupa baca doa. Adab semasa makan pula apa? Makan pakai tangan kanan. Ingat tak cikgu mana ajar apa? Mana tangan kanan? Mana tangan kiri? Yang ini. Mana tangan kawan-kawan? Angkat tangan. Angkat tangan. Lambai sikit. Good job. Apakah adab selepas makan? Jangan lupa ucap Alhamdulillah. Lepas makan juga kita perlu buat apa kawan-kawan? Baca doa. Yeay, G-A-A-A-D-G-A-B. Good job, good job, good job. Yang terakhir, jangan lupa kemas meja dan tempat makan tau. Barulah bersih. Tak ada apa kawan-kawan? Tiada bau. Lagi satu apa yang terbang tu? Lalat. Sama Jadi, lalat. kebersihan juga separuh daripada Iman.
Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih. Bye.